Apa khabar semua? Okey, hari ini kita nak selam satu topik yang memang menarik gila. Satu titik pertemuan antara iman dan sains di mana kedua-duanya berdepan satu soalan yang sama. Adakah kita ni betul-betul sendirian ke alam semesta ni? Cuba bayangkan esok pagi anda bangun, buka phone dan tajuk berita paling besar, sah, kehidupan luar bumi ditemui. Tak kisahlah dia cuma kuman dekat marikh ke atau satu isyarat radio dari galaksi lain. Soalan pertama yang muncul dalam kepala kita sebagai orang Islam mesti, alamak, habislah iman aku, macam mana ni? Betul tak? Tapi jawapannya dari sudut pandang Islam bukan saja jelas tapi mungkin akan buat anda terkejut. Tak akan tergoncang langsung. Sebenarnya kalau betul-betul jumpa, ia mungkin akan buat kita lagi kagum dan lagi yakin dengan pencipta kita. Macam mana tu? Jom kita rungkai sama-sama. Okey, jom kita mulakan dengan asas dia dulu. Ramai orang mungkin tak perasan, tapi Al-Quran sebenarnya dah lama dah bagi kita satu gambaran alam semesta yang jauh lebih besar daripada sekadar planet bumi kita ni. Sekarang, cuba kita tengok betul-betul ayat ni. Ayat ni bukan je sebut pasal makhluk melata atau dabah, tapi dia sebut Allah sebarkan makhluk-makhluk ni pada keduanya. Maksudnya, dekat langit dan dekat bumi. Ini bukan kiasan tau. Ini macam satu hint yang sangat jelas yang ada kemungkinan besar kehidupan lain di luar sana. Dan idea ni dikuatkan lagi dengan satu frasa yang kita semua sebut sekurang-kurangnya 17 kali sehari dalam solat. Rabbal Alamin, Tuhan sekalian alam. Pernah tak kita berhenti sekejap dan fikir, kenapa alamin dalam bentuk jamak? Maksudnya alam-alam, bukannya alam, satu alam. Seolah-olah sejak 1400 tahun dulu lagi, kita dah diberitahu yang ciptaan Tuhan ni merangkumi dunia-dunia yang sangat-sangat banyak. Dan sains moden pun macam setuju dengan benda ni. Cuba anda bayangkan nombor ni, 70. Lepas tu ada 18 biji sifar kat belakang dia. Itulah anggaran paling konservatif untuk jumlah planet yang ada dalam alam semesta yang kita boleh nampak. Dengan nombor sebanyak tu, logik ke kalau kita nak cakap yang kehidupan ni cuma ada dekat satu titik biru kecil ni je? Malah kan, konsep-konsep yang hari ini nampak macam canggih dalam cerita sci-fi, macam multiverse atau dimensi lain, sebenarnya dah lama wujud dalam kerangka fikir Islam melalui konsep alam ghaib. Kita percaya wujudnya jin dan malaikat. Ini mengajar kita yang realiti ni jauh lebih kompleks daripada apa yang mata kita boleh nampak. Okey, daripada skop yang besar tadi, jom kita zoom in dekat satu kes yang spesifik. Satu misteri betul-betul yang muncul dekat sistem suria kita dan ia betul-betul cabar semua benda yang ahli astronomi tahu. Inilah dia kisah Oumuamua. Ceritanya macam ni. Pada tahun 2017, teleskop kita kesan satu objek pelik tengah meluncur masuk ke sistem suria kita. Laju dia bukan biasa-biasa punya laju. Dia terlalu laju sampaikan graviti matahari pun tak boleh nak tangkap dia. Bentuk dia pun pelik gila. Lepeh, tak makan asteroid biasa. Tapi yang paling-paling pelik, lepas dipusing matahari, dia tiba-tiba memecut. Macam ada enjin yang tolak dia dari belakang. Inilah dia persoalan cepu mas dia. Selalunya, komet je yang buat macam ni. Bila ais dia cair, kena matahari, gas yang keluar tu tolak dia ke depan. Macam roket lah. Tapi masalahnya, teleskop paling power kat dunia pun tak nampak sebarang asap atau echo gas keluar dari Oumuamua ni. Kosong. Jadi, apa benda sebenarnya yang tengah tolak dia tu? Bila tak ada jawapan yang senang, komuniti saintis pun mula berpecah dua. Muncullah satu perdebatan yang paling hangat dalam dunia astronomi sekarang ni. Okey, di satu sudut kita ada Avi Loeb. Dia ni seorang ahli astrofizik dari Harvard. Dia bagi satu idea yang sangat berani. Oumuamua ni bukan batu biasa, tapi ia adalah teknologi alien. Mungkin sejenis layar cahaya yang sangat nipis yang ditolak oleh cahaya matahari. Di sudut yang lain pula, majoriti saintis cuba cari penjelasan yang lebih logik, yang lebih natural. Mungkin ia ais nitrogen yang gas di kita tak nampak, ataupun ais hidrogen. Dan perdebatan ni sebenarnya bukan lagi pasal Oumuamua. Ia dah jadi macam cermin yang tunjukkan kita macam mana sains ni berfungsi. Kadang-kadang, garisan antara fakta, spekulasi dan juga harapan peribadi seseorang tu boleh jadi sangat-sangat kabur. Menariknya, Avi Loeb ni sendiri tengah ketuai satu projek untuk bina teknologi layar cahaya tu. Okey, ini bukan nak tuduh dia apa-apa tau. Tapi ia buat kita berfikir secara kritis sikit. Sejauh mana angan-angan peribadi atau keperluan untuk dapatkan dana bagi satu projek tu boleh pengaruhi cara seorang saintis tafsirkan data yang tak berapa jelas. Sesuatu untuk kita fikirkan kan?
Dan semua benda yang kita dah borak ni, pasal Al-Quran, alam-alam lain, misteri batu angkasa yang pelik, semuanya sebenarnya membawa kita ke satu soalan terakhir. Satu soalan yang jauh lebih dekat dengan kita dan lebih peribadi. Cuba fikir macam ni. Saintis-saintis yang bijak pandai ni sanggup pertimbangkan idea ada tamadun alien yang hebat hanya sebab diorang nampak sebiji batu yang bentuknya pelik dan laju sikit. Okey, sekarang kita tengok diri kita sendiri. Kita bukan batu. Kita ni berjuta kali ganda lagi kompleks. Kita ada kesedaran, ada perasaan cinta, ada impian. Kalau batu tu pun boleh buat diorang tanya, siapa yang buat benda ni? Takkanlah kewujudan kita yang hebat ni tak buat kita tanya soalan yang sama dengan lebih kuat lagi? Jadi, mesej utamanya bukanlah untuk kita takut dengan apa yang ada di luar sana. Sebaliknya, setiap penemuan baru walau pelik macam mana pun, hanyalah satu lagi muka surat dalam sebuah buku yang besar yang cerita tentang kehebatan dan kreativiti Sang Pencipta. Mungkin soalan sebenar bukanlah adakah kita sendirian, tapi sedarkah kita tentang Pencipta yang sentiasa ada bersama kita? Itulah soalan yang paling penting sekali untuk kita renungkan.